Axolotl adalah salah satu makhluk hidup paling aneh yang wujud di bumi. Ia hidup di terusan gelap Mexico City, tempat akar-akar pohon menjuntai ke dalam air. Permukaan airnya yang keruh seakan bergetar perlahan dari nafas alga tua. Haiwan ini kelihatan seolah-olah ia terbang dari planet lain. Ia mungkin datang dan memutuskan untuk tinggal sahaja. Pandangannya tenang dan amat penuh makna. Seolah-olah ia memahami lebih daripada sepatutnya bagi penghuni terusan biasa. Apabila axolotl kehilangan kaki atau ekornya terputus, malah sebahagian hatinya juga, semua akan tumbuh semula dengan lengkap. Luka-luka ini langsung tiada kesan parut. Tisu badannya pulih tanpa celah. Disebabkan kebolehan unik ini, di makmal sains, axolotl menjadi subjek kajian. Ia model utama untuk memahami regenerasi, mampu mencipta organ baru, walaupun dari bahagian tubuhnya sendiri. Namun, para saintis masih tertanya-tanya. Mereka belum tahu head kemampuan ini. Daya ajaibnya benar-benar memukau. Wajahnya serupa topeng, senyuman abadi terukir padanya, matanya sentiasa tidak bergerak. Di sisi kepalanya, insang berbulu halus bergerak. Ia kelihatan seperti bulu burung yang lembut dalam air. Ia langsung tidak berkedip, seolah-olah ia sentiasa memerhati. Setiap objek yang mendekat diperhatikan teliti. Kulitnya berwarna merah jambu pucat. Ia sedikit lut sinar. Pergerakannya sangat licin. Ia juga hampir tanpa sebarang bunyi. Bahkan, bangkai axolotl itu sendiri, ia masih kelihatan sangat hidup. Amfibia biasa akan membesar dan matang. Kemudian, mereka kehilangan insang dan keluar ke darat. Namun, axolotl kekal sebagai larva sepanjang hayatnya. Keadaan ini dinamakan neoteny. Ini bermakna organisme itu matang secara dalaman, tetapi tetap mengekalkan ciri-ciri mudanya. Uniknya, ia boleh membiak sambil bernafas dengan insangnya. Malah, ia juga tidak menua. Fenomena ini sangat jarang berlaku dalam alam semula jadi. Oleh itu, ia benar-benar unik. Rumahnya ialah terusan Xochimilco yang indah. Ini sisa tasik purba di bawah kota Mexico. Di sini airnya sejuk dan lumpurnya pekat. Dia bersembunyi di siang hari. Pada malam hari dia keluar berburu. Dahulu, perairan ini sangat penuh kehidupan. Namun kini, hanya tinggal beberapa ekor sahaja. Pencemaran, sisa kumbahan dan ikan asing. Ini hampir memusnahkan semua keturunannya. Apabila ia cedera, sel-sel di kawasan yang rosak kembali ke keadaan sifar dan mula membina tisu baru. Begitulah tulang, saraf dan otot terbentuk, seolah-olah seseorang menekan butang mula semula. Bagi manusia, proses penyembuhan berhenti pada parut. Tetapi bagi axolotl, ia pulih sepenuhnya. Menurut legenda Aztec, Dewa Xolotl bersembunyi. Untuk mengelakkan kematian, dia menjelma menjadi axolotl. Dia kemudian bersembunyi di dalam terusan. Oleh itu, makhluk ini menjadi simbol tipu daya dan keabadian. Bagi orang kuno, axolotl adalah peringatan. Ia menunjukkan bahawa dewa pun mencari jalan penyelamatan. Kini, ia adalah simbol Mexico. Ia juga salah satu penghuni paling dikenali. Kadang-kadang, di makmal, axolotl secara tiba-tiba matang. Ia kehilangan insangnya menjadi gelap lalu keluar ke darat. Para saintis menamakan kejadian ini sebagai metamorfosis tidak sengaja. Tubuhnya seolah-olah teringat apa yang sepatutnya menjadi dirinya jutaan tahun dahulu. Namun, bentuk dewasa ini tidak berumur panjang. Axolotl dewasa akan hidup lebih singkat daripada kerabat akuatik mereka. Hari ini, axolotl berada di ambang kepupusan. Di alam liar, hanya tinggal populasi kecil. Kebanyakannya kini hidup di akuarium dan pusat sains. Para saintis membersihkan air dan cuba mengembalikan mereka ke habitat asal. Makhluk ini kelihatan seperti makhluk asing, tetapi ia adalah sebahagian daripada planet kita. Ini adalah saluran makhluk bumi. Langgan, akan ada lebih banyak makhluk aneh bumi menanti. Jumpa lagi.